Okey lah guys, okey. Ramai tu hari ni. Tak ramai kita tak boleh pull lah hari ni. Kalau tak ramai tak boleh pull lah. Tak ada tap screen tak boleh pull lah. Tak ada tap screen tak boleh pull tu guys. Okay, kita start. Kesian pula kat replay kan, tunggu lama-lama. Sebab aku nak tunggu yang kat dalam TikTok ni yang tak masuk-masuk lagi. So tak apalah, kita tengok replay. Okay, kita bagi yang tengok replay tu. Yang mana lambat lah, kisah pula. Kita sekarang kita like dulu guys. Tak ada start macam ni. Sorry ya, replay tu. Sorry. TikTok ni sensitif. TikTok sensitif guys. Aku baru buka TikTok dekat phone aku, terus disconnect. Kau bayangkan betapa sensitifnya TikTok live ni. Aduh. Sensitif ke guys? Aduh. Aku baru buka sikit, terus disconnect. Tengok macam apa tu. Dapat guards uniform guys, dapat guards uniform. Let's go. Kita dah boleh jadi guards. Guards select, Dina. Guards uniform guys. Tapi kita nak pakai. Ini kan Superman. Bukan. Mana pula ni? Kat TikTok untuk apa? Kami collab Global Outfit. Global yang mana? Aku dah lama tu tak main UK, tak ingat. Hari ni Sabtu kan guys. Macam mana boleh tak ada orang tu hari ni? Hari Sabtu kan guys. Sabtu kan. Memang semua tengah tidur lagi ke apa ni? Guards outfit tu untuk apa tu?
Kat Southgate tu tak apa guys. Tak apa tu, sebenarnya tu tak apa. Oh, betul lah perempuan itu. Yang ni betul lah aku cakap tadi. Edit ke guys? Macam mana? Macam nak kasih pakai. Can you learn your own truth? Dia cakap apa tadi? Flopon marksman Dia suka aku nak sebut pun dah tak. Kalau flopon tak. Mana nak edit? Ingat. Disha, I've returned. What's there to feel? Oh, bro. Banyak rupanya dia punya baju. Aku tak tahu dia sama ni. Aku tak pernah buka tu. Apa nama dia ni? Floorbond ni. Okay, so guys, Floorbond kita dah jadi guards guys. Floorbond kita dah masuk guards guys. So let's go. Kita letak helmet dia. Let's go. Tutup sahur pun dah ada lah gila. Aku tak pernah tahu ni. Okay guys, let's go. So Floorbond kita dah masuk guys. Only in battle can you learn your own truth. Okay guys. Nice. Baik tu collab ni baik tu. Tapi ni tak ubah tu. Yang ni tak ubah. Aku ingat yang ni dia ubah tu. Macam mana? Poster dia tak ubah babi kena buat sendiri. Only in battle can you learn your own truth. Ya Allah. Yalah. Yang penting target kita Atronetica kan. Tengok dulu event ni ada apa lagi. Yang ni menipu lah. Yang ni semua menipu. Thank you tap screen. Okay, dah ada orang tap screen ni. Boleh full lah dah. Boleh start full dah. Let's go 1k aku full tu. Video dekat 1k live.
kumpul 10 terus. Itu je kat sini. 4 minit je. 4 minit 3 minit je. Duit dah ready, token dah ready. Kita jalan. Tak ambil RM3 ke? Misal pula rasa tak ambil RM3. Ya, kalau kita tengok tu, apa lagi ada? Komen 3 je. Dia ni, million benefit ni tak pernah main je. Kalau nak harap dapat token daripada sini, kotaan. Kau tahu ya? Main je ni. Aku ingat yang jenis macam ada mesin. Balik tepuk ni pun ada lah. Siap. My Little Pony pun ada doh. Thank you doh. Tap screen. Itu ni bulan color screen doh. 1k like aku pull 10. Let's go guys. 1k like aku pull 10. Saya 10k, 1k like je. Aku pull 10. Kita try dapat Aquaman 3 guys. 10 tak mungkin lah. Aku rasa tak mungkin lah. Kau jangan berangan lah 10 kau nak dapat apa Aquaman 3. Memang tumpau guys. Kecuali luck kau hari tu memang bagus lah. Kalau tak, kau tak akan dapat. 10k pula 10 kau. Target aku, aku nak dapat dari Instagram. Yang lain tu custom button ya, custom button pun nak cari juga. Custom button pun wajib ada dulu. Wajib ada. Setiap skin aku mesti wajib custom button punya. 700 kan. Sikit lagi guys. Sikit lagi. Tapi insyaAllah kalau 10k tak silap aku 4 draw 4 draw. Tapi kalau 10 draw tak silap aku boleh lepas tak dapat something special. Sekejap wis maksudnya sekejap dah Captain draw baru nak light out. Confirm hari ni token aku kering. Aku kumpul token ni lama tau guys. Tak adalah lama. Aku rasa lama sebab lama aku tak main game. Tapi aku kumpul token ni. Aku tak beli terus tau. Aku kumpul sikit-sikit. Thank you Dora. Thank you Dora 1k. Okay. So let's go. Tunaikan janji. Okay. Ya, live okay kan? Aku tak live. Okay, live okay. Okay, let's go. 10 draw. Let's go guys. Aku dapat. Kita kata tak mungkin. Baik tu. Aku dah on lah. Dapat 88 ni. 88. Bapi lah, makin naik tu harganya. Tapi aku rasa boleh dapat. Kalau kering, kalau aku kata lah token aku kering boleh dapat 2k pula guys. Sorry dok. 2k aku pun lagi 10 tu. Gentle, hari ni token aku kering tu guys. Sebab kat Aquaman 3 ni token aku kering guys. 2k like, aku pun lagi 10 guys. 400 token gila. Weh, habis dah token aku sini. Lagi je guys. Tak apa lah, dia lama lagi kan. Kita try. Baru 125 tu. Mana nak cari ni? InsyaAllah kita try lagi 2k like, aku pun lagi 10 guys.
highlight aku tu lagi 10. Tadi tak dapat apa tu. First draw memang takkan dapat apa. Tak tahulah kalau Ashoke tengah tolonglah Ashoke bagilah explore. Aku setia tau pakai apa weekly pass potong setiap minggu tau. Pakai Ashoke jahat sangat weh. Tolong Ashoke. Tak nak naik weh token dia. 2k like guys. 2k like kering token ni. Aku rasa tak cukup lah lepas. Aku sama dah kena kira macam ni. Aku rasa naik tu lepas ni. Tadi 20 600 tak cukup tu. Memang lepas 20 draw je tu. Memang lepas 20 draw. Kalau tak dapat okey baik tolong ada kita tu ada tiga. Tolong kita ada tiga okey. Tolonglah. Nak ada tiga. Okey tolong. Okey baik. Okey anak baik. Boleh okey. Kita support SOK daripada kecil tau. Tak adalah kecil mana pun. 15. Kecil tu. Aku dah 19. Aku dah 19. Dah berapa tahun? 5 tahun tau aku support SOK. Aku tak support. Abang skin aku banyak dah. Support lah sikit. Sikit lagi. 100 lagi. Kasih tekan guys. Tolong lah. Takkan nak lewat. Dia tu. Dah 26 600 token mungkin. Kalau tak boleh aku kena token. Itulah itu Ashoke dah. Kenapa aku sebut? Tak ada Ashoke, tak ada. Kalau habis ni, kalau tak dapat, aku dah tak beli dah token. Aku dah takkan beli dah. Thank you dia. Okay, lagi 10 draw guys. Lagi 10 draw. Aku dah macam niaga tu. Thank you 2k like guys. Thank you 2k like. So, lagi 10. Dan aku akan kering ke token. Aku dapat besok. Tolong. Dapat dah. Okey anak kok. Tahu ni dah habis tu. Kenapa satu 25 je kan? Jauh lagi dia nak dapat. Dah bukan habis ni. Dah memang main satu-satu je lah guys. Memang pun satu-satu je lah lepas ni. Kita tak cukup dah makan dia. Dah Dah tak cukup dah nak. Babilah pakai mahal tu. Mana ni tu? Macam mana weh? Ya, aku rasa makin berat tu nak tekan. Aku rasa makin berat tekan ni. Ya, kelas nak. Allah, kering dah token aku. Aku baru
okay, jangan. Last. Okay lah, dapat special. Tolong. Alah, dah. Dandan dia bagi ya. Place your bets. Kita tambah lagi token lah. Ya ke guys? 3k like aku tambah lagi token tu. 3k like aku tambah lagi token. Kita boleh draw lagi berapa Lagi dulu draw biasa. Kira macam ni. Tak baik tu. Terajak. Dapat apa guys? Tak baik tu, is okay. Itu jahat tu. Buat apa? We can't achieve Kenapa tu, anything guys? without Kenapa tu, desire. Say what you want about my character, but there's one thing that's flawed. Yang aku main. Yes, aku main berani. Fight with all. We can't achieve anything without desire. Say what you want about my character, but there's one thing that's flawless, and that's my... Dapat satu itu lah, satu free draw. Free draw aku tak like juga. Next draw aku tak like. Susah tu. Kalau main satu-satu susah dia dapat. Jadi satu level yang kekuatan. Our hearts are as one, and they resonate across dimensions. Okay lah, aku pula lagi. Okay lah, aku pula. Lepas tu 4k lah, lepas tu 5k lah. Kalau tak ada orang tak ada. Kita top up dulu guys, kita top up dulu. Okay, nice. Aku dah ready dah. Aku dah ready dah token untuk korang guys. Korang tinggal like je guys. Korang tap screen je. Korang tinggal tap screen. Korang tinggal kasih korang tinggal nak. Okay, kalau korang nak bagi donation kan, aku ada letak link kat bio. Okay, korang donate lah. Kalau korang nak aku full lagi, korang boleh donate guys. Aku ada letak link donation kat bio. So korang boleh donate berapa
Apalah korang nak kan, satu pun 50 token guys, 50 token. 80 lah, RM4.5. Korang bagi RM5 guys, aku boleh bagi satu gol. Korang bagi RM30, aku boleh bagi 10 tu. Tak macam berniaga pula aku guys eh. Weh, 3k dah, 3k. Okay, let's go. Satu pun lagi. Dolar, satu. Anak 4k ke lah kan? 4k lah aku sama lagi. 4k lah aku pun lagi je. Teruk tu kalau macam ni. Kalau macam ni hari-hari teruk tu. Bosak. Legendary. Inferno kan? Asura ni Inferno. Yang mana yang aku dapat skill tadi? Asura. Yang mana? 4k like guys, 4k like aku draw lagi satu guys. 4k like tu. Belum doh, teruk doh. Aku dah full 20 full. Tak kira lah yang satu ni tak kira lah. Aku dah full 20 tau. Tak apa tu. Kalau baru guna video. 4k like tu, 4k like aku full lagi 50 tu. Teruk dah lah, Izuki dah tahu dah aku nak tempat. Aku nak tempat ni. Bias yo. Aku pun nak maki Izuki tau. Tapi dia alah fikir dia jual terus. Dah jual terus. Itulah. Oh jual apa? Izuki jual terus kan? Itulah. Izuki dah untung tu. Kalau dia jual terus 1000 token, aku dah berangkat dah. Bila dia main full ni sampai kering gue token. Memang tu, SOK memang nak untung. SOK tak nak kalah tu. Lagi 4k lah. Aku lagi 10 tu. Salah 3 je dengan dia punya outfit. Mana outfit Lopon. Dengan outfit dia ni. Outfit free je. Emotions converge in my hands and become my weapon. Tapi okey kan, nice juga. Ada free juga kan at least. Dengan apa tak silap aku minion kan. Minion pun ada kasih juga. Cuma bukan hari ni ke? Ni 14 dan 3. 11 14 hari ni apa yang oh ya ini kat sini kat sini Luis maksudnya. Tapi itulah memang juga kira aku dapat juga peacemaker. Mozi. Ini. I am constantly iterating toward perfection. Tak, macam pelik ke Robot tiba-tiba jadi Atromin.
Boleh lah. Logik lah. Sikit je. Thank you like tu. 4 game like aku pun lagi 50 tu. 4 game like aku pun lagi 50 tu. Tapi aku rasa tak mungkin dapat lah. Aku rasa live kali ni memang takkan dapat. Saya cakap lah. Aku rasa aku kena live lagi lah. Tak tahu lah. Ya, kita try target kaiju lah. Kita try target kaiju pula. Kaiju apa? Babi lah. Kau bayangkan skin minion. Kalau aku dapat bantu ni, aku kena apa? Fikir nak beli skin mainan kaiju ataupun nak beli skin macam ni, skin mythic. What the fuck dia bagi? Kalau buat Ultraman versi Netflix okey tak? Itulah Ultraman versi Netflix cantik tak? Tak, dia nak nostalgic tu. Dia nak nostalgic. Dia tahu Ultraman 3 mungkin lagi ramai nak beli kan. Kalau Ultraman versi Netflix banyak dia buat. Kau bayangkan aku nak kena tandingkan skin mythic dengan skin minion kaiju. Dengan ada Menki guys, dengan ada Menki. Menki ni 18 batu. Menki 18 batu. Oh, ada guru baru. Let's go. Kita beli live. I let my good looks do the talking. Kau awak macam landing pula ni dia ni. Outfit. Serius lah. Dia Which one's the true me? Even I can't tell for sure. Okay guys. Okay. Aku memang relax dulu sebab aku punya company ni emergency leave cukup lah. Aku pernah ada satu hari tu aku memang kosong masa minggu tu. Aku memang ambil terus minggu tu. Sekarang ni memang seminggu tu aku ada guys. Walaupun aku tak lagi. What I really need is more. Nanti guys, ambil yang ni ke guys? Kalau aku ambil confirm lah, confirm dapat lah. Kalau aku ambil yang ni confirm dapat tu. Jadi 200 tu. Away with the rules! Boleh kot. Kalau tak tu boleh je. Tak pula.
Pentakill! Baik. Dulu kan. Yelah, walaupun itu kan tak dapat kill tu kan. Tapi baik. Teruk tu. Teruk. Pakai lah guys, pakai lah. Skin lam tu. Yang ni lagi baik. Mana tahan tu yang ni. Baik tu Suki ni. The journey never ends. Never dream. There's no Pentakill! Pentakill! Kau nampak? Aku ada batu ni tapi aku tak tahu nak buat apa. Pentakill! 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 Aku tak tahu nak claim apa tu. Sebab empat ni sampah tu. Pentakill! Dia yang sampah-sampah ni senang lah dapat. Yang rare, yang baik-baik akan mungkin dapat. Dah tu, kita main dulu tu. Kita main dulu tu. Kita main rank dulu. Rank dulu bah. Kau ada bunyi tak eh? Sikit. Jom lah, kita tengok dalam rank ada apa dia ada apa. Baiklah. Aku rasa tak, kau rasa kau boleh bayang tak? Aku rasa sangat bangga. Aku rasa bangga bila aku punya childhood ada dekat background belakang. Game yang aku favorite game aku yang aku selalu main. Aku main childhood aku ada kat background belakang dia. Kau bayangkan tak bangga yang aku rasa sekarang ni. Kita tu. Ini memang collab yang paling terbaik lah bagi aku. Collab paling terbaik lah. Memang aku sampai tempat lah dia collab. Dah cukup. Malu. Keluar. Malu. Noob. Noob doh. Malu. Faham? Ini ni ya. Ya tak apa lagi dia try. I can see everything. Kalau aku beli skin ni pun tadi dah lagi baik dah. Okay, taklah. Atromen lagi penting tu guys. Atromen lagi penting dah. Tak dapat tu. Tak apalah, sikit lagi. 200 lagi. Tadi aku spend berapa? 1000 lebih token. Kalau aku tambah lagi 1000 token aku rasa dah boleh dapat tu. Tapi aku rasa bukan live kali ni lah. Aku rasa live next. Rambut aku dah macam rambut aku dah macam apa tu guys. Aku sebenarnya baru bangun tu. Tadi lah baru. Dalam pukul berapa tau? Dalam pukul sekarang 1 pukul 11 main tu lah. Aku tak mandi ke, aku tak apa lagi. Aku tak makan, aku cover lah tak makan. Aku tak buat apa lagi guys. Aku baru baring. Okay, baring. Sekejap. Oh, pukul 12 nak keluar. Lepas tu aku bangun set up. Lepas tu aku terus live. So rambut aku ni pun memang nampak bagus-bagus. Enemy minions will arrive in 5 seconds. Nampak punya semangatnya aku nak pergi claim skin aku ni. Aku tumpau siap. Tumpau berdarah. Some say that demons bring chaos. Tumpau The berdarah. truth is that chaos attracts demons. Sebabkan dia punya internet sikit lah.
Jangan tengok. Your turn. Teruk dah aku main. Aku jarang main shot. Aku main pun kadang kali tak main kadang. Kadang game pun tak Kadang-kadang kalau ada free It's only natural for weaklings. aku tak tahu lah. Kadang malah Seek the safer path. kalau ada skin aku tu. Kalau ada skin aku setiap update. Memang klik lagi. The pain will end soon enough. It's a universal truth that evil thoughts arise out of ignorance. It's only natural for weaklings to seek the safer path. People operate on blind impulse. Only I remain rational. Kalau dalam semak ni Retreat! Dia memang perangkap guys, dia memang perangkap. Some say that demons bring chaos. The truth is that chaos attracts demons. Depan muka aku. Tak main Showcase pakai efek macam kat TV tu. Pula lah. Kuning tu. Aku buat Retreat! To reveal the demons. I who burn. The Overlord and Tyrant have spawned! Ballistae have spawned! Chaos attracts demons. I knew you had it in you. Slain an enemy. Nice killing! nampak lah guys. An ally has been Survival skill slain. level An dewa tu. ally has been slain. Aku dah sekarat angin tiup aku boleh mati tau. Tapi aku boleh kill tu. Nampak survival skill level dewa tu. It's only natural for weaklings. Anjir. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Some say that demons bring chaos. The truth is that chaos
Tak ada aku pergi guna tu. Sampai aku dah ambil. Enemy double kill. Mana ni? Your turret has been destroyed. Apa tu aku pergi guna smite tu? I lit a fire to reveal the demons, but it was I who burned. Aduh guys. Aku guna smite dekat red buff tu. Manjing. Some say that demons bring chaos. Chaos attracts demons. Tahu tu guys. You have been slain. Berat tu game. Berat tu. An enemy has been Aku tak tahu aku buat apa tu spree. tadi. Aku mana tak tahu tu aku buat apa tadi. Gila. Berat tu. Berat tu. People operate on blind impulse. Only I remain rational. Your turn. Rampage. Aku ambil ni smite dulu. An enemy has been slain. Unstoppable. Diorang boleh control. Dah control. Layak. Aku dah. Spree. Kawan kampung kau. You have been slain. Double kill. Mati. Triple kill. At least enemy mati. Kau yang aku masuk. Aku nak pergi ambil buff. Your team has destroyed a turret. Tak aku nak patah balik. Member aku main. Ini baik tu. Aku je lah yang sikit. Aku I yang lit cepat a sikit. fire to Okey lah tu reveal nama the 21 bukan. demons, but it was I who burned. Orang kata apa? Aku memenuhi kriteria nama aku. Your turn. Legendary. Tak ada guys, 4K like tu aku full lagi nak. Your team has destroyed a turret. Legendary. Some Tak ada say orang that pun nak demons bring chaos. Kalau tak ada orang tengok kau akan bagi bagi dia. That chaos attracts demons. Unstoppable. Kalau orang tak like kau pernah masuk ke tak. Kau ambil laju dia orang. Legendary. Ace. The pain will ensue. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Ace. An enemy has been slain. Ace. Victory! Tapi lah sebab aku mati je tu. Sebab aku mati sampai 3 tu dapat B. Tak naik tu betul. Working out splendid plans to win battles 1,000 miles away.
mati 3 je dulu dapat ping. Tak mau dapat dia. Banyak belum kita ini yang full lagi banyak. Keluar pula. Nak claim apa sebenarnya? Token. Oh. Oh, boleh claim ni lah guys. Orang kata apa? Boleh claim macam mana aku nak kata? Dia macam discount guys, discount Dia macam apa orang kata? Voucher claim voucher. Play showcase at this location and get point to redeem exclusive reward. Oh, dia macam kerjasama dengan kafe-kafe ni lah. Dia macam orang collab lah dengan kafe-kafe ni supaya orang tu main dekat kafe tu dalam masa yang sama kita akan dapat income bila orang tu beli kopi kat situ. Lah lama-lama aku dapat My Little Pony punya skin dulu daripada TikTok pula. Daripada Utama Tiga. Nampak SOTM
dah. Aku dah full 20 full dah. Baru dapat ni. Aku masih dapat sampah ni. Serius apa lihat. Aku dah habis. Sampai 80,000 token lah. Aku rasa dekat 1,000 token dah. Aku rasa level ini akan terdapat 4k like aku lagi betul 4k like aku lagi betul aku lagi bagi video hari tu sebab nak main solo leveling. Tak payah download balik solo leveling tak payah lah. Download balik solo leveling buang balik buang je. Tak payah buat solo leveling. Tak payah download ini. Susah tu. Susah nak dapat. Tak payah. At least kau kena ada 2,000 ke 4,000 token kau boleh dapat benda ni tu. Memang sedut duit. Aku buat apa tadi? Aku tengah buat apa? Buat apa dia? Salah. Oh, aku mungkin nak jahat tu. Sumpah itu dia jahat tu. Pak K like tu aku beli lagi. Nak masak nanti memang rasa beri gila. Boleh beli satu sampai ada chance untuk dapat 888 token. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go 888 token. Let's go. 888 guys. Nombor betuah tak? Tak dapat. Ni apa? Ni nasib baik aku dah beli. Tak dapat. Tak boleh pula. Oh. Asyik kau aku dah habis tu. Dalam bank tu. Aku tak kena bank kat sini. Sebab nanti dia sedut duit aku macam aku tak approve tiba-tiba dia sedut duit aku. Tak dapat, aku uninstall is okay.
Okay, Syukir Okay, kalau kau install Okay, tak apa dah. Tak apa, ramai je player Ramai kan player. Okay je tak dapat. Okay lah bagi kat anak mas tu kan. Tak apa, tak apa. Ugut Syukir I will annihilate the immortals and their virtue. Ugut dah Syukir bah. Boleh create no appearance. Oh baik, siap. Oh baik tu. Ya, aku boleh letak gambar rider tu kat sini. Sumpah tu. Yeah. Tak boleh. Letak gambar rider tu kat sini. In the re- tu 4K light kita main tu 4K light kita macam nak aku end live pukul 2 dah pukul 2 aku end live tu macam mana dah lah dengan lagnya okay ke kedua kita end live lah dah 1 jam lah ni SOK betul ke guys? Ni the real SOK ke guys? Yang masuk ni the real SOK ke? Kalau the real SOK kasih aku skill atau 3 tu pisau. In the realm between life and death, darkness is my companion. Bagilah kan. Tukar lah kan. Betul tak SOK? Aku dah main lama SOK tau. Dah berapa puluh skill nampak? Skill laling dah hampir penuh tau. Aku tak yang ni lagi. Yang ni tak dapat dulu. Yang ni apa benda tak apa nama tak. Jadi tak dapat. Yang ni
Aku plan nak beli dia ni tau. Tapi sebabkan aku tinggal keluar, aku harapan untuk beli ni. Aku beli skin Ultraman 3 tau. Aku beli skin Ultraman 3. Tapi sikit pun tak dapat doh. Macam mana tu Shoki? Tak apalah, tak apa, kita cuba lagi. Confirm dapat nanti. Nanti confirm dapat dok. Nanti confirm dapat, aku yakin. Harapan je lah Harapan je. Tak, kalau pool memang aku rasa confirm tak dapat lah kalau daripada pool. Tapi daripada claim dia punya token Ultraman 3 tu, aku rasa boleh dapat. Kalau claim token tu aku rasa boleh dapat. Tapi kalau daripada pool memang tak akan dapat. Confirm tak akan dapat. Tolonglah, tak ada siapa yang nak bagi donation ke guys? Tolonglah, tak ada siapa nak bagi donation. Try kasi donation. Berapa RM20. Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces, move out! Try kasi donation RM20. Jadi aku beli 10 terus. Confirm dapat. My people are born from pure spirit energy. Bukan tu Wi-Fi slow tu. Sebab aku buat lah Wi-Fi slow. Nampak berat tu. First blood! The soul lantern burns in the sacred abyss, but it is as dim as a distant star. Aku dah tak ada ulti weh. Aku patut sekarang kena dapat ulti tau. Kalau tak baru aku boleh tolong teammate tu. A millennia of hatred cannot be simply erased. I will use my blade to bring balance to the three realms. An enemy has been slain. Aku tadi kalau aku dah ada ulti, aku dah boleh kill dia tau. Crush the immortals! Sebab set dia bagi bang aku. Beban tak apa. An ally has been slain. I will exact my revenge upon the middle realm, even if it costs me. You got a last hit. Enemy. Double kill. Ui doh. Tolong. Sorry doh, kita member dari skin JJK dah guys. Aku ambil apa kill dia A macam tu. millennium of hatred cannot be simply erased. Ya, at least aku dapat. Dia tak mati ya. At least aku dapat. Dia tak mati ya. At least ada lah juga. Lain-lain dia tak kena. Sebelum aku punya I will exact my revenge upon the middle realm, even if it costs me my life. Dragon's breath. Killing spree. An enemy has been slain. Shut down. Born from pure spirit energy. Overwhelmed.
Overlord and Tyrant have gone. Ballistae have spawned. Nice. Tyrant's down for the count. My ancestors fell in the spirit war. I've watched the Soul Your Lantern go team has out. destroyed a turret. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. My people are born An from enemy pure has been spirit slain. energy. Retreat! The dragon breath Ally has been guides me slain. as I search for what was lost. No mercy. Killing spree. Easy peasy. Double kill. Triple kill. They're no match for you. An enemy has been slain. Memang kesian lah teammate ni. Your team has destroyed a turret. I will exact my revenge upon the mortal realm, even if it costs me my life. An enemy has been slain. An enemy has been The slain. Overlord's no match for you. The dragon's breath that remains guides me as I search for what was lost. Enemy has been slain. Baik dah. Aku boleh dapat 6. Baik dah. Killing spree. Ambil lah ini. I will exact my revenge upon the Your immortal team realm, has destroyed a even if it turret. costs me my life. Baik aku. Aku sakit Rampage. Dah ambil kan. Kalau kata dia besar guys. A millennia of hatred cannot be simply erased. An enemy has been slain. The dragon's breath that Killing remains guides me as I search for An what was enemy has lost. been slain. An ally has been slain. Baru nak main. Aku ni baru. Rampage. Apa aku macam baru. Double kill. Ace. Charge. Your team has destroyed a turret. Shut down. Killing spree. Godlike. You got him. Nice. Legendary. Keeping up the pressure. Unstoppable. We Ace. Godlike. Ace. Legendary. Ace. Tu 8 kill tu. Okay tu. Aku kena dapat 10 kill sebenarnya. Tapi aku banyak lagi kat orang ni. Tak apalah, tak apalah. Aku lagi Victory. kill. Kill tu.
Yes. Yes. As long as our hearts are aligned, Okay lah, we shall meet again. At least aku kisah menang je guys. Aku kisah menang. Tak, aku bawa lah. Ada yang 9 pula aku bagi kat dia. Kill dia lagi banyak ada daripada kill aku. Tak apalah tu. Tak apalah, at least dia ada mati banyak lah. Kesian dia. Okay. Last tu lah. Kalau tak dapat MIN. Kita dapat lain kali pula Kita try lain kali pula guys. So okay, cam nanti yang ni benda lain lah. Yang ni kat luar pula. Okay, ni untuk replay Pada kali last. Okay, tak tahulah boleh dapat. Aku rasa tak dapat. Tapi tak apa. Try juga. Okay, kita try juga. Banyak sikit. Okay, tak kira. Okay, automatic je. Ni dia kecil je. Landing so cuba lagi kat tambah 3 cuba lagi tambah 3 boleh macam tu guys boleh cuba lagi tambah 3 thank you mana yang dah masuk, yang bagi yang mana yang dah tap screen sampai 3K. Thank you pada mana yang support aku. Okay, so replay aku dah letak dekat bio. So mana yang tak sempat masuk ataupun itulah tak masuk tadi, so korang boleh tengok replay dekat YT guys. So link YT
korang boleh subscribe dulu YT aku, korang boleh tekan button lonceng, korang boleh like, dan korang boleh follow juga TikTok aku. Okay, follow TikTok aku, follow YT aku, subscribe YT aku. Okay, so malam ni kita akan live game apa namanya, game speedrun guys. Malam ni kita akan live game speedrun Roblox. Senang 10 lah, 9 ke 10 tengoklah aku set up macam apa. Okay, so korang boleh tengok malam ni aku akan live speedrun. Kita akan try speedrun sampai level tinggi-tinggi punya. Okay, level 100 level 100 kita paling atas kan, kita terlampau semua level guys. So malam ni kita jumpa. So selamat puasa guys, jangan buka puasa. Jangan buka puasa awal, jangan nak buka puasa tu jangan ala-ala guys. Nak buka puasa beli yang elok sikit kan. Jangan buka puasa dan tanda sikit. Okay, so selamat berpuasa pada semua. Mana yang tengok replay boleh tengok kat website tu, link dah ada kat bio. So itu saja. Malam ni kita jumpa lagi kan. Kita akan bikin perasaan. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. It's okay. Kita jumpa lagi hari lain pula. Tolonglah aku boleh dapat mimpi. Tolonglah. Please aku boleh dapat. Ya. Sekarang hari kosong. Let's go guys. Let's go. Okay, thank you.